Assalamualaikum. Belok kita hari ni kita nak balik kampung nenek suami dekat Kampung Lawa, Jeli, Kelantan. Ni perjalanan nak balik ke kampung nenek ni lah. Akan lalu kawasan ni, kawasan tumpuan orang ramai jugalah, kawasan tempat orang suka berjalan-jalan. Ni nama dia Gunung Ring. Ni jalan nak masuk lah, pergi dekat kampung nenek suami ni. Ni kita dah sampai, kita dah bawa bekal siap-siap dan kita makan tengah hari lah dekat rumah nenek ni. Simple-simple je. Lepas tu turun dah pergi kebun, mencari pisang yang mana ada yang boleh bawa balik. Lagipun nenek lah suruh cari ni, bolehlah bawa balik ke rumah kami pula. Dekat jiran sebelah nenek ni ada bela kera ke monyet tak tahulah. Dia dah pandang je kita orang ambil buah pisang ni. Sebesalah pula. Ni lah pisangnya. Pisang lemak manis orang panggil. Pokok dia besar, buah dia tak apa besar. Gigih jugalah nak tebang pisang ni tengah hari buta, kan. Tapi tak apalah, bolehlah bawa bekal balik ke rumah kita orang pula. Budak dua orang yang kecil-kecil ni sibuklah ikut. Pokok limau pun ada ni. Tadi dah petik dah sikit limau nipis. Lepas ni nak cabut pokok ubi pula. Inilah kawasan rumah nenek. Pisang dah siap sikat dah, masuk dalam plastik ni, simpan siap-siap. Lepas ni kita nak cabut ubi pula. Ubi ni pakcik suami ni tolong itu kan, tolong korek kan. Tapi ubi ni rasanya macam misi tak berapa nak ada lagi. Tapi pakcik cakap ambil je lah, sementara ada kat kampung tu kan. Ambil jugalah, cabut jugalah. Isi ada sikit je, tak berapa besar lagi. Tapi boleh lah kalau nak buat untuk makan tu, sekali makan. Lagipun tak boleh makan banyak-banyak ubi tu, dia angin. Okey, ni kita nak balik dah. View pun cantik je petang-petang macam ni. Nampak awan tu, cantik lah pula. Jadi kita snap lah video sekali. Okey, pisang tadi tu kita akan peram lah. Lepas tu yang ubi tadi tu kita rebus-rebus. Lepas tu tabungan gula dan makan je lah macam tu. Macam tu je pun dah sedap. Okey, tu je lah video untuk hari ini. Sekian dulu. Bye.